Gerakan membulat formula ada dua. Ni formula membulat. Ini pecutan memusat. Boleh tak? Okey, aspek alasan. Gerakan membulat. Jika jejari ni berkurang. Jejari berkurang. Jejari ni berkurang. Apa jadi? Jari berkurang, daya bertambah. Faham? Daya bertambah. Jadi daya memusat bertambah. Ini pula laju linear bertambah. Laju linear. Mana ni? Laju kan? Ataupun ni? Laju linear bertambah. Daya bertambah. Jejari berkurang. Boleh juga Dia pusing-pusing situ je. Faham tak? Faham ke ni? Faham kan? Ni contoh soalan aspek alasan Ada lagi tak? Ni gerakan membulat lagi. Q&A. Q&A Apakah berlaku pada gerakan membulat apabila talinya terputus? Apa? Dia mana terputus? Ni pusing. Gerakan membulat terputus. Dia akan bergerak lurus mengikut garis. Ya, tangent. Bagus. Dia akan bergerak lurus mengikut garis tangent garis lurus. Faham? Kalau dia pusing macam ni tiba-tiba terputus dekat sini. Dia keluar macam ni. Faham tak? Dia akan bergerak lurus. Kat mana kamu berhenti, dia akan lurus kat situ. Faham kata sebuah berbola logam diikatkan dengan tali. Apakah berlaku pada pecutan jika panjang tali bertambah? Pecutan ni formula dia. Jika panjang tali bertambah, jari bertambah, pecutan akan baik, silap je cakap salah. Okey yang hubungan ni guna formula je pening ke? Okey. Apa berlaku pada laju linear? Jika jejari dikurangkan. Laju linear jika jejari dikurangkan. Okey ni. Laju linear ni boleh kan pakai ni? Laju linear apabila jejari dikurangkan. Okey ya. Berkurang. Faham ke ni? Faham jelaskan. Jawab gitu boleh juga Dia berkadar terus. Ni R berkadar terus dengan V kuasa 2. Faham ke ni? Pening takut Okey. Seorang atlet memutar okey, jarak balingan kelajuan tinggi. Apa ni? Apa soalannya? Apakah berlaku pada jarak jika kelajuan dia tinggi? Itu kelajuan tinggi, apa berlaku pada jarak? Dah tentu bila baling laju mesti pergi lagi jauh bertambah. Okey ya?